Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Naunur Fakira binti Effendi daripada kelas RPT 1, ambilan Ogos 2024 Julai 2028. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bahan bantu mengajar digital yang dihasilkan oleh saya. Saya berfokuskan pada subjek reka bentuk teknologi tahun 5 iaitu standard kandungan 63 iaitu asas reka bentuk pengaturcaraan. Saya fokus kepada standard pembelajaran 6.3.1, 6.3.2 dan 6.3.3. Saya menghasilkan bahan bantu mengajar digital daripada Google Site. Pertama sekali, kandungan Google Site saya adalah pengenalan, struktur kawalan ulangan dan pilihan dalam pengaturcaraan, struktur kawalan ulangan dan pilihan dalam algoritma, dan perbezaan struktur kawalan rujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma iaitu kaedah sudokod dan carta alih. Pertama sekali saya menyediakan video induksi. Tujuan saya menyediakan video ini adalah untuk memberi gambaran kepada murid terhadap topik ini. Saya juga menyediakan penjelasan tentang video ini agar memberikan gambaran yang jelas dan pencerahan yang jelas kepada murid. Lepas tu saya beralih kepada konsep pengaturcaraan, kepentingan pengaturcaraan dan contoh dalam kehidupan harian. Ini merupakan beberapa contoh proses pengaturcaraan yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kita beralih kepada struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Saya fokuskan kepada konsep. Saya bermula dengan konsep struktur kawalan pilihan, contoh dalam kehidupan, struktur kawalan ulangan dan contoh struktur ulangan dalam pengaturcaraan. Seterusnya saya menyediakan kuis untuk memberikan pengukuhan kepada murid. Seterusnya saya beralih kepada struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Saya berfokuskan kepada konsep algoritma, contoh dalam kehidupan seharian, kepentingan algoritma, dan kita beralih kepada perbezaan struktur kawalan rujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma iaitu kaedah sudokod dan carta alih. Di sini saya sediakan konsep sudokod, langkah-langkah membina sudokod. Seterusnya saya memberikan contoh yang detail terhadap pembinaan sudokod dengan memberikan penerangan situasi yang boleh dikaitkan dengan kehidupan. Untuk sudokod saya memilih untuk penyediaan sandwich. Saya memilih situasi ini kerana lebih mudah difahami oleh murid dan lebih dekat dengan dalam kehidupan murid. Saya menyediakan contoh langkah-langkah saya daripada langkah-langkah iaitu algoritma. Lepas tu contoh lengkap sudokod, contoh lengkap sudokod, rujukan, ulangan dan pilihan. Lepas tu saya beralih kepada carta alih iaitu flowchart. Saya sediakan konsep, ciri-ciri flowchart dan simbol-simbol asas carta alih kerana simbol-simbol ini merupakan komponen utama untuk menghasilkan flowchart ni. Lepas tu contoh pembinaan carta alih, seperti sudokod saya menggunakan situasi membuat sandwich. Untuk carta alih saya menggunakan proses penyediaan air teh. Samalah tujuan saya untuk memberi situasi ini untuk murid lebih faham dan lebih memahami lah. Pertama sekali saya menghasilkan carta alih jujukan iaitu daripada jujukannya yang paling asas kepada murid. Lepas tu saya beralih kepada carta alih pilihan.
dan carta alih ulangan. Lepas tu saya sediakan perbandingan ketiga-tiga struktur untuk murid mudah faham perbezaan antara ketiga-tiga bentuk pengaturcaraan ini. Lepas tu saya sediakan kuis untuk pengukuhan. Dan akhir sekali kita beralih kepada kesimpulan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.